tak apa akan berlaku dekat dunia ni dalam tempoh 20 tahun lagi? Dari segi sosial, ekonomi, keselamatan dan lain-lain, semua tu nanti akan sangat-sangatlah mencabar. Macam-macam benda pelik boleh jadi. Sebab itulah Deklarasi Kuala Lumpur ni dibuat. Bukan je penting, tapi tersangat-sangatlah penting. Sebab itulah dinamakan Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045, masa depan bersama kita. PM Anwar kata, deklarasi ni iltizam satu rantau, nak bina ASEAN yang lebih berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berpaksikan rakyat. Fokus utama, politik dan keselamatan, ekonomi, sosio-budaya dan keterhubungan. Deklarasi ini persiapan untuk masa depan, teknologi AI, krisis iklim, tekanan dan juga geopolitik. Kita nak kedaulatan negara sentiasa terjaga dan rakyat sentiasa terpelihara. Apa yang buat kita bangga? Negara kita Malaysia yang jadi pengerusi ASEAN 2025. Kita bukan je lancar plan ni, tapi kita yang akan pimpin seluruh ASEAN dengan visi baru yang lebih inklusif dan adil untuk semua rakyat. Siapa je tak bangga? Kita ni negara kecil tapi diberi peranan yang sangat besar. Sebab apa? Sebab ramai orang, terutamanya pemimpin luar, percaya dengan kepimpinan kita sekarang. Tapi, apa manfaat deklarasi ni untuk kita rakyat biasa? Nombor satunya, akan ada lebih banyak peluang kerja digital dan hijau. Selain itu, ekonomi lebih terbuka dan juga adil dan keselamatan rantau akan lebih kukuh. Malaysia akan jadi pusat pelaburan dan inovasi serantau. Sebab tu penting untuk kita tahu pasal benda ni. Jangan pandang sebelah mata je. Kita ni tengah membentuk dan mencorak masa depan 20 tahun akan datang. Dan negara kita Malaysia ada dekat tengah pentas dunia. Kalau korang rasa bangga jadi anak Malaysia, sila komen love dan jangan lupa like dan repost video ini.